Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tim Cerita Gaza Malaysia teruskan lagi jelajah CJM Misi Amal 120 di Pahang. Dan hari ini kita berada di Masjid Sultan Ahmad Shah, Felda Bukit Goh. Daripada pagi kita telah gotong royong rewang bubur lambuk. Tim Cerita Gaza Malaysia telah bekerjasama dengan Karya Masjid Sultan Ahmad Shah di Felda Bukit Goh ini. Terima kasih diucapkan kepada Karya Masjid itu sendiri dan komuniti setempat ini sendiri. Kemudian tengah hari selepas solat Zuhur kita mengagihkan 50 bakul rezeki kepada 50 keluarga asnaf di sini. Kemudian di sebelah petang pula kita mengagihkan 500 pak bubur lambuk kepada komuniti kita Felda Bukit Goh ini. Dan insya-Allah selepas tarawih kita menaja 100 pak juadah murid untuk jemaah yang menunaikan solat tarawih di sini. Dan insya-Allah teruskan menyokong Persatuan Cerita Gaza Malaysia dan ikuti semua platform media sosial CJM. Berkongsi rasa memberi makna #Heroes for Hope.